Ramai yang tertanya-tanya siapakah sebenarnya pemain tengah yang menjadi sasaran utama Man United. Sebab dekat media memang banyak sangat nama sampai hampa semua menjadi keliru. Maklumat yang saya baca daripada apa yang saya faham dan ia masih lagi sama seperti yang saya kongsikan. Sejak jendela perpindahan musim panas yang lalu, nama yang United mahukan ialah Carlos Baleba. Dan backup player adalah mungkin Elliot Anderson, pemain Nottingham Forest. Tapi priority is more to Baleba. United mahukan Baleba. Dan Baleba sendiri memang berminat ke Man United. Rundingan dengan pemain dan juga ejennya pada bulan Ogos berjalan dengan sangat baik. Tapi masalahnya cuma satu pada waktu itu, iaitu Brighton langsung tak mahu menjual Baleba pada waktu itu. Untuk perpindahan bulan Januari nanti, situasinya masih lagi sama. Brighton tak buka pintu, jadi ia akan menjadi perpindahan yang sangat-sangat sukar untuk berlaku, hampir mustahil untuk berlaku pada tengah musim. Tetapi untuk musim panas 2026, ceritanya lain macam. United memang sudah menetapkan Baleba sebagai sasaran utama mereka untuk posisi tengah. Ini bukan gosip baru. Saya dah sebut sejak musim panas. Kalau tak jadi pada Ogos lalu, United akan datang semula pada tahun 2026. Dan itu masih lagi kekal. Baleba pula dia semakin berminat ke United sekarang sebab prestasi pasukan semakin bagus. Permainan semakin meyakinkan dan projek di bawah pengurusan baru nampak lebih stabil. Pendek kata, kalau Baleba berada di tempat paling atas di dalam senarai dikehendaki oleh Man United untuk calon pemain tengah. Dan kita memang akan dengar nama ni banyak kali menjelang musim panas nanti.